Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Ramai penerima sumbangan asas rahmah atau SARA masih tertanya-tanya, bilakah jumlah bantuan SARA boleh bertambah? Adakah akan ada kenaikan lagi untuk baki tahun 2026 atau penerima perlu menunggu sehingga tahun 2027? Dalam laporan kali ini, kita jelaskan perkara tersebut supaya tidak timbul lagi kekeliruan. Untuk difahami, terdapat dua keadaan yang boleh menyebabkan jumlah SARA seseorang penerima berubah. Keadaan pertama berkait rapat dengan status penerima dalam sistem EKASE. Semakan kelayakan dibuat secara berkala bagi mengenal pasti isi rumah yang memenuhi kriteria tertentu termasuk kategori miskin dan miskin tegar. Sekiranya hasil semakan mendapati seseorang penerima layak dimasukkan ke dalam kategori berkenaan, jumlah SARA yang diterima boleh berubah mengikut kategori kelayakan baharu tersebut. Maksudnya, pertambahan itu bukanlah bayaran tambahan secara automatik kepada semua penerima. Sebaliknya, ia berlaku apabila status dan kategori kelayakan seseorang penerima berubah selepas proses semakan. Semakan berkala inilah antara perkara penting yang perlu diperhatikan oleh penerima SARA sepanjang tahun. Bagaimanapun, ada satu lagi perkara yang sedang menjadi perhatian ramai. Perdana Menteri sebelum ini turut menyentuh mengenai penambahbaikan bantuan SARA dan STR pada masa akan datang. Perkara seperti kadar bantuan, jumlah penerima serta mekanisme pelaksanaan akan bergantung kepada keputusan kerajaan dan pengumuman rasmi berkaitan belanjawan. Jadi, untuk tahun 2026, penerima tidak sepatutnya menganggap akan ada kenaikan besar secara automatik bagi baki pembayaran hanya kerana terdapat cadangan penambahbaikan pada masa akan datang. Sebarang perubahan besar melibatkan kadar, jumlah penerima atau kaedah penggunaan SARA perlu menunggu pengumuman rasmi kerajaan. Antara cadangan dan perkembangan yang pernah dibincangkan termasuk penggunaan kaedah pembayaran yang lebih mudah serta perluasan jenis barangan yang boleh dibeli menggunakan kemudahan SARA. Namun, butiran pelaksanaan perlu menunggu pengumuman rasmi supaya penerima tidak tersalah faham. Kesimpulannya, jika jumlah SARA berubah pada tahun 2026, ia boleh berkait dengan perubahan kategori kelayakan hasil semakan. Manakala penambahbaikan besar dari segi kadar dan mekanisme bantuan pula perlu dirujuk kepada pengumuman rasmi kerajaan untuk tahun berikutnya. Jadi, jangan mudah percaya kepada dakwaan bahawa semua penerima akan menerima tambahan SARA secara automatik dalam masa terdekat. Pantau maklumat rasmi dan elakkan membuat kesimpulan berdasarkan khabar yang belum disahkan. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.